Setiap subuh, sebelum bandar terjaga, Ami sudah memanaskan enjin lorinya. Dia seorang pemandu lori penghantaran bahan binaan. Hujan panas, jam atau penat, dia tetap datang paling awal dan pulang paling akhir. Rakan-rakannya sering berkata, rajin macam ni pun gaji sama juga. Amir hanya tersenyum. Suatu hari, lorinya rosak di lebuh raya. Sedang dia membaiki sendiri di tepi jalan, dia ternampak sebuah kereta mewah berhenti. Pemandunya seorang lelaki berusia, kelihatan kebingungan. Tanpa berfikir panjang, Amir menolong walaupun dirinya sendiri belum selesai. Dia menolak kereta itu ke tempat selamat dan membantu menghubungi bantuan. Lelaki itu berterima kasih dan bertanya, kenapa awak sanggup bersusah payah? Amir menjawab ringkas, ini kerja saya. Tolong orang pun sebahagian daripadanya. Beberapa minggu kemudian, Amir dipanggil ke pejabat syarikat. Dia menyangka akan dimarahi kerana kelewatan penghantaran tempoh hari. Namun di bilik mesyuarat, lelaki dari lebuh raya itu sedang menunggunya. Pengurus memperkenalkan, ini pemilik syarikat logistik yang baru membeli syarikat kita. Lelaki itu tersenyum, saya bukan cari pemandu paling laju. Saya cari orang yang boleh dipercayai, walaupun tiada siapa melihat. Hari itu, Amir bukan sekadar dinaikkan pangkat. Dia dilantik sebagai penilai operasi, bertanggungjawab melatih pemandu lain. Rajinnya Amir tidak ditipu dengan jam kerja, tetapi dengan sikapnya ketika tiada siapa menilai. Pengajaran, kerajinan yang ikhlas tidak menjadi minta dihargai, ia akan ditemui pada waktunya.